yang lebih lengkap supaya kes-kes kesepasan dapat ditangani dengan lebih pantas. Lubuk Hantu sikit, Lubuk Hantu. Sikit-sikit. Tenggara pernah pergi Lubuk Hantu, boleh. Sikit, jangan lama. Terima kasih Lubuk Hantu, terima kasih Tuan Speaker. Saya sebenarnya bila bercakap tentang KKM ni, ialah baru-baru ni kita dengar ada penyasaran semula belanjawan daripada 3.1 bilion, kemudian dijawab oleh Kementerian Kewangan 500 juta. Berkaitan dengan KKM ni sebenarnya keperluan kepada hak asasi rakyat ni sebenarnya Lubuk Hantu, saya nak beritahu di Tenggara ni bukanlah pedalaman sangat pun. Tapi kita pun masih lagi menghadapi kekurangan fasilitis kesihatan di hospital satu-satunya yang ada daerah Kota Tinggi, dan yang terpenting juga ni Lubuk Hantu, ambulans. Bagaimana perkhidmatan ambulans di Lubuk Hantu? Kalau saya nak tanya, sebab kawasan tu jarak jauh tu, orang nak beranak, orang sakit dan sebagainya. Tapi kami di Tenggara memang menghadapi masalah berkaitan dengan jumlah ambulans. Jadi macam mana pandangan Lubuk Hantu? Terima kasih. Ya, Terima kasih. Lubuk Hantu juga mempunyai masalah yang sama, di mana Lubuk Hantu sendiri tidak mempunyai ambulans. Saya terima kasih atas dengar cadangan tersebut tadi ya.